Yo guys, Assalamualaikum dan kembali lagi bersama saya Si Kucing Bercakap di channel Si Kucing Bercakap. Jadi apa khabar korang? Alhamdulillah. Sihat ke? Kalau ada yang tak sihat, saya akan semoga cepat sembuh Jadi macam korang boleh tengok kat depan ni, kita akan main game Five Nights at Freddy's. Part kedua lah Jadi macam korang boleh tengok dekat video yang sebelum ni, yang part 1, kita langsung tak dapat jump scare, tapi kita dapat benda yang dekat camp berapa entah, backstage, tempat ada endoskeleton tu. Korang boleh tengok dekat video yang sebelum ni. Dan mana tahu mungkin dekat night 2 ni kita dapat jump scare ke? Who knows kan? Moga-moga dapatlah lepas night 2 Dan sebelum kita mula, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification, twing 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 twing, dan langsung saja kita continue. 12 malam. Okay, kembali lagi di sini. Freddy. Okay. Ini Bonnie. Alamak. Nampaknya dekat malam ya kali ni kita tak boleh berehat sangat sebab animatronic dia dah mula laju untuk bergerak. Tengok Bonnie pun mula-mula dah bergerak dah. Ni lah backstage tu. Sekali lagi minta maaf kalau tak dengar guys. Oh ya, video kali ni maybe mengandungi jump scare. Alamak. Bonnie. Jika jam tiada Foxy, ini dia. Alamak. Siapa pula ni? Siapa pula ni yang gerak? Bonnie. Oh, Chica dah bergerak. Bonnie gimana? Bonnie pergi mana guys? Bonnie? Bonnie? Oh, Bonnie dekat situ kot. Ke bukan? Bonnie kat sini. Tak ada. Okay, Foxy dia menyanyi. Dop 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 dop. Freddy. Hello Freddy. Itu Bonnie ke kan? Alamak. Freddy, how are you? Sini tak ada. Sini pun tak ada. Oh mak kau. Bonnie, seramnya muka kau. Okay, Bonnie dekat backstage. Juga ada dekat dining area. Alamak. Weh, Bonnie dah hilang ni. Jika nampak, ui.
Oh, aku ingatkan dia dekat sini. Weh, Cika dah lari ya. Weh, tutup. Mak kau. Boni weh. Boni. Uish. Mana Cika? Oh, Cika dekat restroom. Boni. Boni. Boni mana Boni? Boni. Alamak, Abel. Abel lah. Cika. Jangan risau guys, Cika lambat. Mana Boni? Mana Boni? Alahai. Cika. Seramnya. Mak. Cika dah gerak. Boni. Alamak. Okey, Cika ada kat depan tu je. Sekejap. Oh. Alamak, aku takut Cika dah hilang weh. Alamak. Tak apa. Alamak, Foxy. Okay, Cika ada dekat dining area. Boni tak tahu dia pergi mana. Kita kena selalu check lah belah kiri. Oh, Boni ada kat sini. Boni dah hilang. Oh, takut mak engkau. Takut. Aku takut nanti kena jump scare guys. Wih. Oh, Boni ada dekat supply closet. Kenapa ni? Ready? Weh, Cika. Cepatlah. Cepat. Weh, cepatlah. Tidak. Bella. Cepatlah aku dua. Tak boleh tutup ni. Tolong. Bella, mati lagi tangan. Mati lah. Cepatlah. Bella kita mati. Power left. Mati ada guys. Mati.
Alhamdulillah. Weh, hampir-hampir je nak mati weh. Alhamdulillah. Weh, hampir-hampir nak mati tadi weh. Alhamdulillah, dah bergetar dah tangan saya guys. Uish. Guys, akhirnya kita menang juga. Hampir-hampir, bukan hampir, nyaris nak mati guys. Nasib baik pukul 6 dah tiba, 6 pagi. Okay guys, rasanya sampai situ dulu untuk video kali ni. Mungkin dekat night yang seterusnya akan lagi susah or what, saya pun tak tahu. Mungkin Foxy akan mula menyerang. Jadi kita sambung next part lah Okay. Dan oh ya, saya sebenarnya ada kucing liar tadi datang kat rumah saya guys. Kucing liar, saya cubalah nak bela dia kan, tapi dia lari dekat Taman Merdeka, kawasan Ipoh lah, Taman Merdeka. Pada korang yang tinggal dekat-dekat Taman Merdeka ke, dekat sekolah Megat Khas ke, kalau jumpa kucing oren gebu, tolong bagi tahu saya komen lah dekat video saya. Okay. Ya, rasanya sampai situ saja video kita untuk kali ni. Nyaris weh. Sampai situ dulu video kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and turn on notification. Twing, 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 twing. Sebelum kita dan sekali lagi minta maaf kalau tak dengar sangat Okay, bukan lagi.